Call receive 03-888-888-955 malam. Man tahu benda ni bukan dibuat-buat. Nasri terima panggilan dari nombor berhantu tersebut dan ini bermakna Nasri dah telefon nombor tu dulu. Memang betul, Nasri mengaku dia ada call nombor tu, lepas tu letak. Tak lama kemudian, masa dia tengah memandu, ada orang telefon. Dia pun angkat. Nasri beritahu mereka semua satu benda malam tu. Benda yang bagi Man mensahihkan lagi semua kejadian-kejadian misteri yang berlaku sebelum-sebelum ni. Perempuan tu suaranya halus, menakutkan, kadang-kadang ketawa mengilai. Lepas tu dia tanya aku, "Tengah ambil tunang ke?" kata Nasri. Berderau terus darah mereka malam tu. Man termenung. Mana mungkin misteri yang dah terlalu lama berlaku masih boleh terjadi lagi selepas tu. Dari tahun 1992 hingga tahun 2005. Lama tu. Perasaan takut bercampur bau. Sejak hari tu Man terus buang segala ingatan dia pada nombor tersebut. Tak nak ingat lagi sebab Man yakin si dia masih wujud lagi sampai sekarang. Sebenarnya Man agak menyesal juga sebab bagi nombor telefon tu pada Nasri. Dia jadi trauma sampai berminggu-minggu. Macam mana perempuan tu boleh tahu Nasri tengah ambil tunang dia malam tu? Itu persoalan utama. Kalau ada dua pangkal nombor 8 dekat depan, maknanya ini nombor telefon kawasan Putrajaya. Masa call tu tahun 90-an. Masa tu Putrajaya mana wujud lagi? Putrajaya masa tu masih ladang kelapa sawit lagi.